Bagi orang yang tinggal puasa banyak, dia tanya macam mana nak ganti, nak bayar fidyah macam mana. Siapa yang tinggal puasa, yang pertama, ganti dulu puasa tu. Kalau dia mampu. Katalah dia tinggal daripada umur dia berapa, dia ganti sikit-sikit puasa. Soal fidyah, khilaf di kalangan para ulama. Melainkan dia dah tak mampu untuk puasa, disebabkan dia sakit dan seumpamanya. Jika tidak, yang asas, bayar puasa dulu. Kemudian baru bincang nak fidyah. Kerana fidyah ini khilaf di kalangan ulama. Kata pun kalau dia ambil qaul untuk membayar fidyah, khilaf pula di kalangan ulama. Adakah bila langkau tahun bererti kena duduk ganda, berganda, itu salah satu qaul. Tidak demikian. Kalau dia nak bayar fidyah, satu hari puasa, dengan dia langgar satu fidyah, sehari satu-satu saja, bukan diganti dengan berlipat-lipat kali ganda. Walaupun itu ada qaul di kalangan para. Yang penting puasa dulu. Puasa dulu. Sehingga ni bahan nak fidyah, nak puasa. Nak fidyah, nak puasa. Badan duk sihat, puasa dulu.